Dr. Mahathir Mohamad, nama ni kan bila sebut je, mesti orang ada macam-macam reaksi. Ada yang suka, ada yang tak suka. Betul tu. Tapi tak boleh nafikan lah, umur dah dekat 100 pun, bayang dia tu masih kuat lagi dalam politik Malaysia. Macam burung phoenix lah orang kata kan. Macam burung phoenix, selalu je muncul balik. Jadi hari ni kan, kita nak cuba kupas sikit bahan-bahan yang anda kongsikan ni. Nak faham kenapa pengaruh Mahathir ni liat sangat nak hilang. Apa faktor dia kan? Apa yang buat dia ni penting sangat atau mungkin menyusahkan sangat untuk kita ketepikan. Okeylah, jom kita tengok sama-sama. Okey. Dan analisis dalam sumber anda ni menarik tau. Sebab dia cuba tengok lebih dalam sikit. Bukan setakat pasal karisma dia ke apa dia buat ke. Maksudnya? Maksudnya kita akan sentuh pasal kerangka sistem tu sendiri, faktor psikologi, warisan institusi kita. Benda-benda ni mungkin menyumbang kenapa fenomena Mahathir ni macam kekal relevan. Okey, salah satu idea utama yang saya baca dari sumber anda ni, paradoks keperluan. Bunyi macam tinggi sikit. Boleh jelaskan sikit tak apa benda ni dalam konteks Mahathir? Okey, idea asas dia macam ni lah. Sumber-sumber ni kata, bila seorang pemimpin tu, dia kumpul kuasa banyak kat tangan dia. Pusat kuasa lah, kan? Dia pusat kuasa. Lepas tu dalam proses tu, mungkin dia lemahkan institusi lain. Macam badan kehakiman ke, servis awam ke. Ironinya, bila jadi macam ni, dia akan nampak lagi diperlukan. Oh. Kenapa pula? Sebab hanya dia je yang orang nampak boleh kawal sistem yang dah jadi kompleks tu. Sistem yang dia sendiri terlibat wujudkan atau kawal. Jadi macam satu kitaran lah, susah nak keluar. Okey, faham. Kira macam dia seorang je ada kunci nak selesaikan masalah yang mungkin dia punca juga. Lebih kurang macam tu lah. Dan benda ni ada kaitan dengan konsep politik personal yang kajian kes tahun 2003 tu sebut. Yang anda kongsi tu. Betul. Kajian tu memang highlight macam mana bawah Mahathir dulu politik Malaysia ni beralih. Dari model macam kongsi kuasa, runding sama-sama, kepada gaya yang lebih dikawal oleh seorang individu. Dia yang dominan. Landscape politik tu macam ikut acuan dia. Dan kerangka sistem politik kita sendiri yang sumber ni kata separa authoritarian atau guna istilah Larry Diamond, authoritarianism kompetitif. Maksudnya? Pilihan raya ada, Tapi padang tak sama rata lah. Sistem tu sendiri macam bagi ruang untuk gaya pemerintahan macam ni berlaku. Okey. Dan kemahiran dia guna sistem ni lah yang kita nampak masa dia comeback tahun 2018 tu. Tepat sekali. Sumber anda, Elvin Gerki, ada sebut macam mana dia pandai bina naratif jadi penyelamat. Selamatkan Malaysia dari isu 1MDB, dari Najib Razak. Image dia berubah habis kan masa tu? Ya, memang drastik. Dari orang nampak dia macam autokratik, tiba-tiba jadi wira demokrasi. Cepat betul. Itu tunjuk betapa cekapnya dia main politik. Betul. Tapi kan sumber-sumber anda ni juga tekankan satu kritikan. Kritikan paling besar pasal legasi dia. Iaitu isu penggantian. Isu ni. Selalu sangat dengar kan pasal ni. Pasal dia macam tak boleh atau mungkin tak nak bina satu cara peralihan kuasa yang elok, yang teratur ikut institusi. Betul. Nama-nama besar macam Anwar Ibrahim, Pak Lah, Najib, Muhyiddin, semua macam terpalit lah dengan corak yang sama je. Susah betul nak ada peralihan kuasa yang smooth. Dan yang menarik kat sini kan, ikut bahan-bahan ni, pengaruh dia sekarang ni bukan pasal Mahathir seorang dah. Maksudnya? Dia dah jadi macam satu isme. Sesetengah orang panggil Mahathirisme. Mahathirisme macam satu model lah. Satu gaya atau model takbir urus. Sangat peribadi, pendekatan top-down, fokus kuat pada projek mega, projek simbolik. Model ni macam masih hidup tau. Masih ada pengaruh. Walaupun dia sendiri dah tak ada jawatan rasmi. Cakap pasal pembangunan kan, memanglah dia sinonim dengan zaman Malaysia membangun pesat, Dasar Pandang ke Timur, Putrajaya, KLCC. Semua tu zaman dia. Ya, memang ikonik. Tapi, model pembangunan macam ni, ada kos dia tak? Sumber anda cakap apa pasal kesan jangka panjang dia? Analisis dalam sumber tu kata, dia macam pedang dua mata lah. Memang, pembangunan fizikal nampak gah. Tapi model yang banyak harap kat projek mega, GLC, syarikat berkaitan kerajaan tu kan? Sikit. Semua ni wujudkan juga kelemahan dalam struktur ekonomi kita.
Ada pandangan kata, ini antara sebab kenapa Malaysia susah nak keluar dari perangkap pendapatan sederhana. Ekonomi kita macam bergantung sangat kat model ni. Faham. Dan cukup ironi kan bila sumber anda sebut pasal siasatan SPRM terhadap dia dengan keluarga dia tahun 2024 baru-baru ni. Betul. Padahal dia dulu guna isu anti rasuah tu bukan main kuat lagi masa nak balik berkuasa 2018 dulu. Ini setengah penganalisis nampak macam cerminan kitaran politik Malaysia lah. Isu rasuah ni selalu jadi senjata politik nak jatuhkan lawan. Selalu macam tu kan? Dan sumber anda ada buat perbandingan sikit dengan Lee Kuan Yew kat Singapura. Dua-dua ni macam bapa pemodenan negara masing-masing. Tapi LKY dikatakan lebih berjaya bina institusi yang kuat, yang boleh jalan sendiri tanpa dia. Kalau Mahathir pula, legacy dia tu lebih terikat dengan kuasa peribadi dia. Personality dia. Itu beza dia lah. Jadi kalau nak rumuskan dari semua bahan yang anda bagi ni kan, pengaruh Mahathir yang tak habis-habis ni bukan pasal dia seorang je lah. Bukan. Dia berkait rapat dengan isu lagi besar dalam sistem politik kita. Isu struktur. Macam kecenderungan kita nak utamakan personality bukan proses. Dan institusi kita pula mungkin tak cukup kuat nak berfungsi sendiri. Betul tu. Dan ini bawa kita ke satu soalan akhir yang agak provokatif juga dari sumber anda ni. Apa dia tu? Mungkin soalan dia bukan sama ada Malaysia boleh move on dari Mahathir sebagai seorang individu. Tapi soalan yang lebih dalam ialah, boleh tak Malaysia lepaskan diri dari tarikan Mahatrisma tu sendiri? Model tadbir urus yang diwakili tu. Itu satu persoalan penting untuk anda fikirkan tentang hala tuju negara kita lepas ni.